Hari ni kita pergi Bukit Desa Damai. Nak cari awak kapel. Kita pergi family trip. Dengan anak-anak lagi. Ini hikers yang minggu lepas punya. Hikers Bukit D.O. Okey. Jumpa di sana. On the way. 2 biji kereta. Satu lagi kat depan. Ini kita punya jalan permulaan. Di Desa Damai kita pakai kereta. Kita jalan sikit ke pintu rimba. Itu kita punya gogo. Gogo nak training Gurkha. Ini kita punya line up semua. Line up kita padu-padu hari ni. Kita ada Amy, kita ada Alin, kita ada Acik Ayah, kita ada adik Pina, kita ada Dia. Kita punya gogo. Okay. Luncur. Desa Damai. Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Hari ni kita pergi Bukit Desa Damai. Awal pagi, subuh. Kita dengan family hari ni. Diketuai oleh kita punya gogo. Gogo kita nama Z. Nama titi dia Zilan. Zilan Damia. Zilan. Kalau aku Lan Z. Sebab nama Z dengan Lan ni nama awam. Ramai ingat orang guna. Bila Lan Z dengan Zilan tu orang guna. Titi boleh ikut kami dekat Lan Z ataupun Zilan. Baru mulakan perjalanan kita masuk Bukit Desa Damai. Kita tengok berapa damai bukit ni. Layan. Nak cari ayam pula dah. Ayam kapet pula. Nak cari awan kapet. Datang pagi-pagi lah. Tu line up kita. Yang macam aku kenalkan tadi, geng. Amy. Tu Dia. Adik Aprina. Alin, usul Alin. Ya, Makcik Ayah. Gogo Z. Aku. Sambung. Guru kenapa berhenti, guru? Guru. Masih awal guru. Oh, tu 2 orang guru buat dah naik atas guru. Tadi nanti yang cakap pacak ke apa? Ni saya punya pacak. Jangan rakam. Rakam detik-detik kepacakan. Tak apa, tak apa. Dia siapa? Anak aku tak dapat tolong pergi Amerika. Menanjak, guys, tinggi ni. Sekarang jam 6.24. Target kita nak cari awan kapet. Sekarang hampir 200 meter. Sabtu 11 bulan. Slow je, ikut korang punya kemampuan sendiri. Jangan ikut orang. Tak apa, dia kan tertekan tu korang tu. Nak kipas pula. Oh, meja apa ada kipas? Mami monster ni nak kipas. Apa dah kipas nak datang ni? Oh, dah gaduh. Sudah gaduh.
orang kata view ni. Muar di bukit. Bukit apa? Ayah BABM. Desa Damai. Oh, ada muar kat ni Aja. Ayah je muka sulung kakak. Mana dia sulung? Tak boleh kat buat. Ada yang duduk, ada yang mencangkung. Nenek jom. Mari kita jom. Nak dukung tak? Okey. Jom. Jom dukung. Nak abang dukung tak? Kokong boleh lah. Abang kapek kat atas ni. Patah dia. Okay, no. Bi nak balik macam mana? Tak jauh dah ya. Nampak lah lampu. Sama orang dah makan. Ya Allah. Nak minum. Entah. Dia tak sampai ni atas ni. Tak tahu. Tak di atas ni. Hendak je. Jalan ni macam yang pergi dekat penghentian tu. Sekejap lagi akan mentuk abang kapek. Tu nampak. Ada trend yang tak dikejar. Tu sampai nampak. Trend TikTok. Hentikan guru. Akak ada trend tu. Akak pun tak ambil gambar akak tarik akak ramai kita post. Lepas tu kita cakap, Akak. Guru! Bagi kita. Ni separuh perjalanan. Lawannya. Separuh perjalanan kita. Atas ni. Tu, pembentukan awan kapek. Take view dia, Dek. Yang kau ada kat situ ni. Peace, Dek. Peace. Apa gambar nak lah? Tak lampu, tak lampu. Ya. Gambar. Okey. Boleh, Kak. Boleh. Kau berlawan dengan kau punya ni je tu, perasaan. Ini bukan perasaan. Ini betul-betul. Patut aku ikut tempat tinggi. Kena Habib dia. Oh, ada merah-merah dah atas tu. Ya Allah. Senjana merah. Ini bukan senjana merah. Foto akak kalah. Bagina merah. Kita boleh karaoke kat tu ni. Ya Allah. Betul dah dekat diri ni ingat Tuhan. Jaga mak-mak. Nikmat apa yang kau dustakan. Kalau Kak cakap, Kak kalau tengok lelaki guna hitam. Bukan nikmat apa, nikmat tidur kat rumah. Ya Allah. Betapa nikmatnya kau duduk kat rumah kan. Makan nasi lemak Cik Ahmad. Nikmat. Ya Allah, benda ni. Macam mana Gogo? Gogo besok nak pergi Lubuk Tupai pula. Jam Gogo ni. Ingat aku dia heret yang ke Lubuk Tupai esok. Lubuk Tupai. Besok kita ada video kat Lubuk Tupai. Minggu ni full aktiviti. Petang menjala. Okey, kita menjala. Ramai-ramai Tengok kawan tu tidur balik. Kita nak lintas je bang. Boleh. Dia boleh. Sebiji macam ni. Siapa? Dia. Pah tengok Pah ni. Anak-anak Pah dengan cucu-cucu Pah ni. Buat kerja macam ni. Kena bagi nama mak sikit lah ni. Mata wakil lah. Ya Allah. Sikit lagi. Kenapa berat macam ni nak ikut? Boleh. You can do it. Jalan. Tak jauh dah. Oh, dekat sana pembentukan awan tu telah terjadi. Oh, pembentukan awan kapet. Oh.
Oh, pembentukan awan kapek. Nampak lawa awan kapek. Tak apa lah. Memang rakam pun. Pak Lang. Oh shoot. Itu yang rosak lah. Tu ada pusing. Oh, nampak tu. Pusing. Dekat view dia. Awan kapek. Oh, Ya Allah, adik. pemandangan dia. Ah, ni lah awan yang diorang cakap tu. Jom, jom. Kita tak sampai gini. Elok. Payah orang kebun ni lagi kat atas. Jom. Kita makan Maggi. Tutup lampu. Kita makan Maggi. Patutnya kita balik pergi mandi sungai. Boleh? Itulah yang dah bagi semangat lah itu. Kita balik mandi sungai. Boleh kok. Baju. Jom. Kan tu ambil kan baju. Nak ambil mok dengan dia. Kalau kita pergi sungai balik-balik. Tak apa tu dengan yang ambil baju dengan dia. Dengan mok. Boleh Mi? Boleh. Lawa orang Pak Lang itu. Ambil lah satu. Latar belakang lawa Mi. Duduk situ. Diam-diam tu Mi. Kau boleh buat gambar profil Mi. Tak nak lah. Ya Allah. Pak Tak Lang. nak gambar. Cakap lambat ni. Tengok Aprina ni. Penuh banyak dia. Dia tinggal umi dia. Oh, nak naik. Matahari nak naik. Okey. Cepat. Video kami jalan bah. Ya. Memang setiap ada video. Tu dah. Orang kapek. Orang kapek. Tu bentong. Bentong apa? Isi ramai. Babai bang. Mok tu belakang bukit tu. Mati bangga adik naik atas ni. Mak bangga apa balik kena marah. Ada rakam ni. Video. Dia masuk TV. Nanti mak kat. Itulah aku dah cakap. Bangga mari kita lagi. Kita asyik ni je. Lagi. Nanti mak tengok video ni. Nampak tu. Mak. Mak. Tengok mak. Mak tengok mak. Bangga dengan kami mak. Kena bangga dengan dua orang ni. Oh bangga tak? Ni yang payah bangun pagi ni pun tiba-tiba dekat bukit ni. Patut hari-hari dia tak bangun ke ni. Kapek dia. Atas tu. Pergi atas tu. Meh, dengan abah. Jom kita makan Maggi Jom kita makan lagi. Kita towing dia. kita kan pelari. Baju tu. Berlari mami. Penyemangat lagi. Tengok adik. Mami. Kau tengok adik tu. Nampak tu abang kapek tu. Itulah abang kapek yang orang cari tu. Kalau padam buku. Kalau orang bagi booster. Ni kan ni. Meh. Tak payah dah. Berapa jam? Lagi berapa jam Balang? Tapi kan dia turun, dia nak lagi pergi tengok lah. Biasa orang hiking tu lah. Lagi berapa jam Balang? Dia sampai di sini nak sedih. Oh, tu ada tempat kongsi je, Mi. Kongsi je. Oh, tak tahu dah. Sampai dah. Atas tu lah. Itu duduk atas tu. Tak tahu okey. Dia tanya je nak pergi mana, nak duduk taman mana. Tu ujung. Okey. Jom. Tadi apa? Dah sampai dah. Tu duduk ujung tu. Tadi apa spray dia tak bau pun. Habis lah. Ni pemandangan dia. Oh, tu genting. Tak apa tu? Genting gini baju. Ni pemandangan dia.
Tu Desa Damai. Belakang sana tadi ada genting. Tu. Tu Genting Highland. Genting Highland. Genting Highland. Sana pun cantik ah. Nampak tu? Ni. Tu lawa tu. Macam gini. Dia naik kat situ. Alin. Alin. Macam gini. Tengok bu. Nak tengok ni. Mata ni mana kan? Ini dua. Oh, putih. Oh, ingatkan not bad ni. Dia dah tinggi lagi, dia kena back ni. Ingatkan not bad dia kan? Not bad. Oh, okey lah. Dia lah. Malu. Nak bagi pegang ke? Tak nak dah bagi surah. Apa kata? Nampak Umi. Macam drone tu. Dia nak booster. Okey, meh abang ni. Nah, air. Tak makan. Tu dia muka-muka kejayaan. Tak beritahu aku ilmu kita tenang. Buatlah kejayaan ni video. Jangan orang simak. Satu ucapan untuk mak. Berjaya. Ucapan untuk mak. Untuk mak. Mak dua-dua mak. Mak ayam dengan mak. Berjaya meracuni adik-adik. Ucapan untuk mak. Mak ke mak ayam? Dua-dua. Sampai. Nah, kita duduk. Diorang nak tengok benda ni lah. Diorang nak tengok ni. Capai juga lah. Boleh mari. Long. Dekat atas ni. Kita ada yang baring lah ni. Setting-setting. Tapi awan ni masih ada lagi, nampak? Awan masih ada lagi. Awan masih ada lagi. Kita masak Maggi dulu. Masak Maggi dulu kat atas ni. Masak Maggi. Kami ambil masa sikit. Duduk atas ni. Sekarang pukul 8. Terima kasih. Ambil masa sikit. Okey. Ni buat Maggi ni banyak ni buat apa ni? Dah gambar-gambar tadi. Ni pinjam je. Ramai Kita tutup balik. Kita makan dekat sungai. Kita makan dekat sungai. Tu pula ada. Tapi tak nampak. Buat elok ni. View ada lagi gede. Tunjuk view. View kita. Hari yang kat sini dah. Tak apa, tak apa. Ready. Okay, geng. Kita balik. Dalam Part tu pergi mana? Kita balik. kita mana part 3? Kita balik. Part tu kita pergi Sungai dulu. Part tu. sungai. Okey. Pergi sungai ya, Pak Lang. Sungai. Halia. Guna Highland next. Dia tidur lagi. Wah, nampak? Straight. Dia belum turun lagi. Tadi dia punya mula lah. Okay, geng. Kita dah selesai. Satu lagi misi. Family trip. Hiking. Bukit kecil-kecil je kita pergi hari ni. Bukit Desa Damai, geng. Kita dah siap. Sekarang pukul 8.34. Kita slow turun lah. Okay, geng. Kita jumpa. Nanti dalam perjalanan turun ni aku buat video sikit-sikit. Ni pemandangan turun. Turun doang nampak happy je. Naik tadi macam nak nangis. Tu dia. Awan pun dah beransur-ansur hilang. Ganti dengan matahari terik pula tu. Kita pun start turun lah. Awan pun dah beransur-ansur hilang. Dekat sini tadi ramai juga yang menangis kat sini. Yang dah kecundang. Yang dah marah-marah. Dia marah tak Dah lagi. Tapi kalau dia naik, elok. Separuh perjalanan turun.
bangsa. Dia bangsa naik, dia makan nyat air. Dia tengok orang. Tapi dia tak merengek sangat. Bila kat dia tengok baru dia merengek. Dia merampus. Mula bawah dia tak merengek. Ada. Menggunakan tali untuk turun. Sekarang kami ada hanya pula. Tengok Pak Lam pakai slipper je. Nampak? Tengok Pak Lam pakai slipper je. Mana tu lagi tu badak ni? Ada. Lepas tu kami nak pergi ambil puff rumput udara. Nak pergi. Curi belakang lagi bagus. Baik kita mandi Sungai Kelau tu. Jatuh dua kali tu. Sungai Bilut. Tak lihat tu kan. Ambil ke belakang je. Takut. Tak bahaya. Ya Allah, air. Nampak ni buat video tak? Buat macam ni ke belakang. Ke belakang. MVP-nya pun. NGP pun ada yang sesat main-main. Itu 10 tahun. Adik. Pengalaman. Buat macam dia. Betul. Turun bagi belakang. Nampak tu. Umi nak rekod lah. Tepi sikit ni. Nak rekod dia. Dia bagi lalu sikit. Memang turun dia kena membelakang. Bahaya jangan. Okey, turun lagi. Syu. Dia itu licin sikit hati-hati. Tadi dia paling depan. Okey. Hampir sampai. Ya, benar makan dia. Okey, lari. Nah, apalah kau ni macam-macam halnya. Kau kenapa, Dik? Beg dia. Beg ni memang. Beg ni pendek. Dah jadi konten. Nak labuh mana? Sekarang dah penas. Dah penas. Penas tu penat campur panas. 8.57 dekat pukul 9. Sampai dekat bawah ni. Dah nak sampai bawah. Okey, geng. Ni line up kita 2, 4, 6, 7. 7 orang cukup 1 MGP. Hari ni tak ada masalah. Penat-penat sikit tu ada lah. Tak ada marah-marah. Ada yang DNF. Semua finish. Finish with proud. Makan telur. Makan telur, geng. Tidur je lah. Ini tak nak. Ya Allah. Ya tak? Tak halu lah. Ada tu. Dia kita study. Dia kasi macam adik. Benar. Dia kasi untuk. Adik punya ni bapak Kalau tu tak slow tu. tapi dapat yang dalam ni. Ngam turun. Geng. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Jalan turun. Kita balik ikut ni lah, Lebu. Masih jauh ikut sana. Oh, maknanya kau ada pengalaman lah gunung macam ni, bukit macam ni. Masa pergi tu lagi tak ada dengar cerita. Tak apa, cerita je. Pengalaman. Pengalaman lah, cerita. Tu lepas kahwin pergi Terengganu kan. Pengalaman pergi mana ni? Pulau Perhentian. Pulau Perhentian. Yang saya lebih kurang tu. Sebab apa? Kan bermula kami daripada Bentong pergi ambil Ketelon tu. Kat KL. Lepas tu, pusing balik kerja. Pergi Temeloh. Naik bas. Apa lon?
Decathlon. Beli bang-bang apa tu? Pakai sana. Sampai tu melu bas lagi. Bas dah juga. Lepas tu kami naik bas lain. Macam mana ada bas? Sampai dekat Terengganu tu. Dekat pukul 3 pagi. Ke 4 pagi. Tak ingat. Itu naik teksi pergi jeti. Mula tidur dekat ni lu. Tidur dekat tempat bas. Lepas tu naik teksi. Lepas tu kita naik teksi lah. Duduk kat jeti. Duduk kat jeti lepas pukul 5 pagi ke. Tidur kat tengah jalan. Lepas tu tak masuk. Di tempat dekat pondok tu. Kalau dia nak check in ke? Cakap tak payah. Dia berminit ni. Sini geng, desa damai ni. Lepas tu pukul Tapi belum tentu orang desa damai semua dah naik bukit ni. Betul tak? Bukan semua orang ada minat yang macam ni. Aku pun tak minat naik hiking ni, naik bukit ni. Ikut-ikutan je. Ni ada pecawang atas ni. Bukan pecawang apa? Tali ni apa? Apa benda nama ni? Bukan pecawang, benda nama. Elektrik punya ni kan. yang boleh manjat lagi tu pulau kapal tu dekat sini kat pulau Lapas. Ramai je tak ada sekali ibu sini tak ada lah. Boleh besar ni. Tak ada kat yang. Yang punya beta. Kalau orang suka naik bukit, okey lah. Ni 4,000 je tu. Macam tak tengok kakak punya motor tu. Apa reaksi anda? Bukit Senang je. Sangat senang. Di atas sana Senang dia kata je. bukit Senang. Halia. Nanti tiba sampai. Next. Untuk Gogo, sedikit nasihat. Kata-kata okey. semangat. Tak ada apa-apa. Belum nak bagi semangat dia. Bagi semangat kita untuk Bukit Halia, okey? Okey. Dia yang ajak kita. Yang meracuni. Sweeper, Apa dia? kata-kata sikit. Kata-kata untuk hari ini. Senang kan? Macam bangun tidur je tiba-tiba sampai. Korang dengar tu? Kepada pencinta-pencinta hiking, korang kena try kat Bukit Desa Damai. Dia macam tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba sampai. Macam tu je. Okey, kita orang dah sampai kereta. Saya sampai kat sini lah video. Nanti kita update kat kereta sikit. Lepas ni kita ada satu lagi trip. Nantikan video seterusnya. Sejuk-sejuk pula. Sejuk-sejuk, video sedap. Tunggu. Dua kali tu dia bagi. Okey geng. Tadi kita dah pergi bukit. Apa nama dia? Desa Damai. Sorry, lupa lagi. Buat kata sweeper tadi. Macam mana? Dia macam bangun-bangun tidur tiba-tiba sampai. Punya dia kata senangnya. Buka je mata sampai. Lepas tu Air pun tak habis. air pun tak habis lagi. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Bukit tu kat atas sana. Tanah lapang tu. Tanah lapang tu. Tak nampak dalam ni. Okey. Jumpa lagi geng. Tu. Episod Dua lagi kat depan. pendakian seterusnya. Episod outdoor kita. Bukit Halia. Cara kami berekreasi. Diajak oleh Asyik Yaya. Kami cuma tetamu jemputan. Tetamu jemputan ini. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Satu tu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Zee. Bye. Bye. Okey. Semangat. Bye. Jumpa lagi.